Bila kita sebut tentang kelahiran sesebuah negara, apa agaknya yang terlintas di fikiran? Selalunya peperangan, pertumpahan darah kan? Tapi macam mana kalau saya katakan yang negara kita lahir dengan cara yang berbeza? Bukan di medan perang, tapi di meja rundingan. Jom, dalam kupasan kali ini, kita selami cerita luar biasa di sebalik pembentukan dokumen pengasas Tanah Melayu yang dibina atas dasar kata sepakat. Jadi, persoalannya tetap sama. Bagaimana sesebuah negara itu dilahirkan? Soalan inilah yang akan menjadi panduan kita sepanjang penceritaan ini, sambil kita jejaki semula detik-detik paling genting dalam pembentukan negara kita. Untuk Tanah Melayu, jawapannya bukanlah melalui pertumpahan darah, tapi melalui permuafakatan. Ya, sebuah perkataan yang nampak ringkas, tapi percayalah, inilah nadi kepada seluruh perjalanan kita menuju kemerdekaan. Ini bukan cerita tentang siapa lebih kuat angkat senjata, tapi ini adalah kisah tentang rundingan, tentang tolak ansur dan yang paling penting, tentang satu wawasan bersama untuk membina masa depan. Baiklah, kisah kita bermula sejurus lepas Perang Dunia Kedua. Cuba bayangkan suasananya. Di seluruh dunia, semangat untuk bebas daripada penjajah sedang membara. Dan di Tanah Melayu, api semangat tu makin marak dengan kemenangan besar Parti Perikatan dalam Pilihan Raya Umum 1955. Kemenangan ni bukan biasa-biasa. Ia bukan sekadar mandat rakyat, tapi ia adalah tiket emas untuk memulakan satu misi yang paling genting, menuntut kemerdekaan. Dan misi ni bukan calang-calang orang yang pikul. Cuba kita lihat senarai nama-nama hebat ni. Apa yang buat delegasi ni sangat unik? Sebab ia menggabungkan dua pihak yang sangat penting. Wakil-wakil Raja-Raja Melayu sebagai penjaga tradisi dan adat dan pemimpin-pemimpin Parti Perikatan yang mewakili suara rakyat. Jadi, dari saat pertama lagi, mesej yang dihantar tu jelas dan padu. Tanah Melayu datang sebagai satu pasukan dengan satu suara. Dan cara mereka ke London pun ada strateginya tersendiri. Ini memang satu langkah bijak dari Tunku Abdul Rahman. Mereka tak terus naik kapal terbang, tahu tak? Sebaliknya, mereka pilih untuk naik kapal laut MV Asia. Kenapa agaknya? Sebab perjalanan yang memakan masa ni sebenarnya adalah satu pelaburan. Ia bagi masa dan ruang untuk kedua-dua kumpulan ni duduk semeja, berbincang, selaraskan apa yang nak dituntut dan selesaikan apa-apa saja perbezaan yang ada. Hasilnya, bila mereka sampai di London, mereka bukan lagi dua kumpulan yang berbeza. Mereka dah jadi satu pasukan yang mantap, satu delegasi Tanah Melayu. Dan mereka tak keseorangan dalam misi ni. Cuba bayangkan, dianggarkan seramai 10,000 orang penyokong datang berhimpun di Singapura semata-mata untuk mengucapkan selamat jalan. Mereka datang dengan satu benda yang sama, harapan. Harapan seluruh Tanah Melayu diletakkan di atas bahu delegasi ini. Beratnya tanggungjawab yang mereka galas kan? Baiklah, sekarang kita dah sampai ke London. Di sinilah babak paling penting dalam misi ini bermula. Rundingan di Lancaster House. Dari 18 Januari hingga 6 Februari 1956, di dalam bangunan inilah nasib masa depan Tanah Melayu bakal ditentukan. Tuntutan mereka sangat jelas, berani dan tak ada selindung-selindung. Dengar sendiri apa yang Tunku Abdul Rahman kata di London. Rombongan saya sedang berusaha bagi mendapatkan taraf berkerajaan sendiri untuk Persekutuan Tanah Melayu dengan serta-merta dan kemerdekaan penuh pada tahun hadapan. Pendek kata, tiada kompromi, tiada tawar-menawar tentang matlamat akhir. Jadi, apa sebenarnya tuntutan utama mereka di meja rundingan tu? Okey, pertama, mereka nak tarikh kemerdekaan yang tetap, tak lewat dari 31 Ogos 1957. Kedua, mereka nak ambil alih kuasa penuh ke atas 3 perkara paling penting, keuangan, keselamatan dalam negeri dan pertahanan. Dan ketiga, yang ni sangat krusial, mereka tuntut supaya sebuah Suruhanjaya bebas diwujudkan untuk merangka perlembagaan baru. Dan tahu tak apa yang menakjubkan? Pihak British setuju dengan hampir kesemua tuntutan ni. Ini betul-betul satu kemenangan besar, hasil perpaduan dan strategi mereka. Dan akhirnya, pada 8 Februari 1956, termeterailah detik bersejarah itu. Perjanjian Kemerdekaan Tanah Melayu ditandatangani. Misi tercapai. Janji kemerdekaan yang diimpikan kini sudah pun berada dalam genggaman. Kejayaan besar di London ni mestilah dikongsi dengan rakyat jelata yang dah lama menanti kan? Jadi, kepulangan wira-wira kita ni disambut dengan satu acara yang memang terpahat selamanya dalam lipatan sejarah negara.
Pada 20 Februari 1956, mereka pulang. Dan mereka tak mendarat di Kuala Lumpur, tapi di Melaka. Pilihan yang sangat simbolik kan? Sebab di situlah bermulanya sejarah Tanah Melayu. Sebaik saja tiba, mereka terus diarak ke Padang Bandar Hilir di mana lautan manusia dah sedia menanti. Semua orang di situ menunggu satu pengumuman. Satu berita yang bakal mengubah hidup mereka dan generasi akan datang. Angka yang datang tu memang luar biasa. Dianggarkan seramai 100,000 orang. Mereka datang dari seluruh pelosok negara. Ada yang naik bas, lori, ada yang sanggup berjalan kaki. Semuanya datang dengan semangat yang satu. Dan bila Tunku akhirnya umumkan tarikh kramat, 31 Ogos 1957, Laungan Merdeka bergema dengan begitu kuat, memecah kesunyian petang di Melaka. Mesti meremang bulu roma, kan? Okey, tarikh kemerdekaan dah ada dalam tangan, tapi kerja belum selesai. Perjuangan masuk ke fasa seterusnya, fasa yang mungkin lagi rumit, membina blueprint atau pelan tindakan untuk negara baru kita. Dan blueprint itu adalah perlembagaan. Untuk tugas yang sangat berat ni, sebuah Suruhanjaya bebas telah ditubuhkan. Kita kenali ia sebagai Suruhanjaya REIT. Ahli-ahlinya pula bukan calang-calang. Mereka ni semua pakar undang-undang yang disegani dari negara-negara Commonwealth. Kenapa orang luar? Tujuannya adalah untuk memastikan perlembagaan yang bakal digubal ni adil, seimbang dan yang paling penting, berkecuali. Dan cara Suruhanjaya REIT ni bekerja memang patut dipuji. Mereka tak duduk dalam bilik berhawa dingin je. Sebaliknya, mereka terima 131 memorandum bertulis daripada pelbagai pihak, daripada Raja-Raja Melayu sampailah ke persatuan-persatuan biasa. Bukan itu saja, mereka jelajah satu negara, adakan 118 sesi perjumpaan untuk dengar sendiri apa yang rakyat nak cakap. Proses ni memang sangat terbuka dan inklusif. Nah, di sinilah kita sampai ke jantung penceritaan kita. Asas-asas permuafakatan. Sebab apa? Sebab menggubah perlembagaan ni maknanya kena cari satu titik pertemuan, satu jalan tengah antara macam-macam tuntutan yang kadang-kadang sangat-sangat berbeza, terutamanya bila melibatkan isu-isu sensitif. Jom kita tengok satu contoh paling ketara, isu kewarganegaraan. Ini mungkin isu yang paling hangat dibincangkan masa tu. Kalau kita lihat, pandangan setiap kumpulan memang berbeza. Ada pihak yang tak setuju dengan syarat kerakyatan yang longgar, tapi ada pihak lain pula yang perjuangkan prinsip jus soli. Maksudnya, sesiapa saja yang lahir di Tanah Melayu, automatik jadi warga negara. Jadi, nampak tak cabarannya? Macam mana nak cari satu formula yang semua orang boleh duduk sekali dan terima? Akhirnya, draft pertama perlembagaan pun siap. Tapi, ia mendapat pelbagai reaksi. Ada yang suka, tapi ramai juga yang tak puas hati. Ini membuktikan yang proses permuafakatan ni bukanlah sesuatu yang boleh diselesaikan sekali harung. Ia perlukan kesabaran. Sebab itulah, sekali lagi satu rombongan dihantar ke London pada bulan Mei 1957. Misi terakhir mereka untuk memuktamadkan isu-isu yang masih tergantung, terutamanya isu kerakyatan yang rumit tu. Selepas melalui satu lagi pusingan rundingan yang sengit, perdebatan dan tolak ansur, akhirnya segala penat lelah mereka membuahkan hasil. Lahirlah sebuah dokumen yang bukan sahaja penting, tetapi bakal menjadi undang-undang tertinggi untuk negara kita yang baru. Perlembagaan yang lahir ini sebenarnya berdiri atas 5 tiang seri utama. Inilah dia hasil kompromi besar ataupun permuafakatan agung antara semua pihak. Pertama, ia mewujudkan sistem raja berperlembagaan yang unik. Kedua, ia memberikan formula kewarganegaraan yang seimbang. Ketiga, ia memperuntukkan kedudukan istimewa orang Melayu, tapi pada masa yang sama, kepentingan sah kaum-kaum lain tetap dilindungi. Keempat, Islam diiktiraf sebagai agama persekutuan, namun kebebasan beragama untuk semua tetap terjamin. Dan kelima, bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kebangsaan. Dan akhirnya kita sampai ke langkah-langkah terakhir. Pada 10 Julai 1957, draft akhir ni dibahaskan dan pada 27 Ogos ia diluluskan secara rasmi. Semuanya diatur dengan begitu cantik sebab tepat pada tengah malam 31 Ogos 1957, serentak dengan Laungan Merdeka, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pun mula berkuat kuasa. Jadi, jelas kan? Kisah di sebalik perlembagaan kita ni bukan sekadar cerita dalam buku teks sejarah, ia adalah satu warisan yang sangat berharga. Warisan tentang semangat permuafakatan, tentang tolak ansur dan tentang wawasan bersama.
Dan ini membawa kita kepada satu soalan refleksi yang penting untuk kita semua. Semangat 1957 tu, semangat untuk mencari jalan tengah, untuk berbincang dan untuk meraihkan perbezaan. Adakah ia masih relevan dan masih subur dalam diri kita pada hari ini? Fikir-fikirkan.